Hai doktor, kenapa kita perlu membuat saringan awal TB? Kita kena dapatkan saringan awal. Maknanya berjumpa dengan doktor yang berdekatan untuk buat pemeriksaan dengan ambil sputum ataupun ambil chest x-ray. X-ray untuk tengok paru-paru okey ke ataupun ada jangkitan, and ambil sampel kahak untuk tengok ada TB, and sometimes kita akan tengok batul tu memang TB ke atau adalah disebabkan oleh benda lain lah yang bukan TB. So that is about TB. So kenapa kita kena buat saringan awal? Okay. Kalaulah memang batul berpanjangan itu disebabkan oleh TB, kita boleh memulakan ubat-ubatan awal. So, bila ubat-ubatan TB ataupun antibiotik untuk TB, anti-tuberculosis drug, distartkan awal, kita boleh mencegah komplikasi seperti komplikasi yang permanent damage kepada paru-paru kita macam fibrosis, sometimes pesakit akan ada bronchiectasis. Semuanya adalah scar tissue ataupun kesan yang berpanjangan sebab TB lah. So sebelum benda tu berlaku, lebih baik kita buat persaringan awal. Thank you.